Jamu buka puasa. Lubang pun bos. Nyesak gam kau je nyedam ni. Jaman kau pun tenang. Hello guys, what's up? Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 5 bulan 4 ya. Kita ada job sanding dekat Puchong Job sanding dekat Bising lah benda ni. Job sanding dekat Puchong ha. Kita dah settle apa sarapan tadi. Dia orang lah sarapan. Aku tak sarapan tadi, order roti 02 tak sampai-sampai. Celaka. So first kali kita pergi dekat homestay dia. Kita akan rekod pengantin bersiap kat sana. Assalamualaikum Kak Intan. Empat orang hati satu rasa. 1, 2, 3 dan 4. Kami tak ramai tapi kami kuat. Anggaran pukul 10. Sekarang kemungkinan pukul 9 sampai sana. Kita lepak dulu sementara tunggu pengantin bersiap. Lepas tu dah siap. Lepas rekod dekat homestay baru kita akan bergerak dekat Dewan ni lah. Dewan Fatimah Grand Hall kat Puchong. So let's go kat checkpoint seterusnya. Jom. 5 minutes later. Wih, macam hamster. Kau tengok. Kau tengok tangan dia. Tangan dia terangkat dua-dua tu. Oi, sedarlah kau tu kucing. Kita orang dah sampai dah kat rumah dia. Lepas dia orang nak bersiap. Tapi dia orang tak ada kat situ. Kita orang kena pergi Dewan dulu untuk set up majlis punya atur cara dengan MC. Lepas tu nanti baru kita pergi rumah balik untuk rakam persiapan Fatimah Grand Hall Puchong. Let's go. Kita nak jumpa MC kat dalam. Kita nak discuss untuk program atur cara majlis untuk siang ni, majlis sanding supaya berjalan lancar. Skematik tim teguh sama-sama. Rakyat Marayan itulah jiwa, bukan buang harga. Kami jaga maruah, gambar jadi cerita, cerita jadi amanah. Bermula dulu hanya smartphone di tangan, naik setapak sekarang dia seler di rangkulan. Itulah gaya Sapuan, pandai cari sudut diam, pakar guna kamera drone. Syarul terbangkan awan malam, Boran senyum jaga mood. Syafiq ligat susun shoot, turut juga angkat tripod berat, curah tenaga, idea padat. Skematik tim kami tak biasa-biasa. Oh yeah. 4 orang hati satu rasa. 1, 2, 3 dan 4. Kami cari ramai tapi kami kuat. Skematik tim teguh sama-sama. Rakyat Marayan itulah jiwa, bukan buang harga. Kami jaga maruah, gambar jadi cerita, cerita jadi amanah. Okay, what's up guys? Tak nak ah. Okay guys, kita dah sampai ke AY8 dekat Putrajaya. So kita tengah tunggu pengantin. Ni sesi last kita ya pada hari ini, iaitu sesi outdoor. Sekarang dah pukul 6:04 minit. Pengantin kata masih on the way. So kita akan tunggu dia. Masa kita tak berkira walaupun kalau ikutkan pukul 6. Tapi disebabkan ada masalah lambat sikit, tak apa, kita tunggu je. Janji sesi outdoor dan sesi pada majlis untuk hari ini komplit ke semua scene yang kita nak rekod. Okey. Tu peluru pepandu Iran. Supersonic. Ni orang panggil apa? Syahid. Super ballistic Syahid nama dia. Nampak sangat tak ada berita. Betul lah Syahid. Tu drone Syahid. Skematik tim bila-bila di mana, tekan nombor kami muncul depan mata. Package nikah sanding tunang pun ada. Ikut rasa, ikut budget, ikut cara anda. Skematik tim rakam detik berharga.
Okay, ni dah kali saya tak ingat ketiga rasanya kot saya ambil dengan Scamatic. Cuma hari ni kita dapat yang drone punya lah sekali. Okay, so kita puas hati lah dengan harga. Okay, boleh buat bincang. Lepas tu dengan dia punya kualiti pun okay, kualiti video pun okay. So kita pun tak ada rasa rugi lah. Tak rasa rugi kita buat dengan Scamatic. That's why kita buat lagi untuk kali ketiga dengan Scamatic lagi untuk kita orang punya majlis sanding lah. Ada rasa marah tak ada ya? Tak ada. Sampai kita orang dah datang sini tu tak ada. Kualiti apa yang kita cakap tu you all provide, so kita pun happy lah. Sebab tu kita panggil kali ketiga ni lah. Sebab kita sebenarnya dah survey banyak tempat, bukan Scamatic je. Bukan harga yang paling-paling first time kita pilih Scamatic pun sebab harga. And then nombor 2, you all punya service, you all buat macam first you bayar half, lepas habis majlis you all siap video tu baru you ambil payment second. Itu yang paling sebenarnya memudahkan urusan kita orang. Itu yang menyebabkan kita ambil dekat you all. Sebab you orang lepas siap you orang hantar. Sebab dulu kita pernah kena scam. Sebab tu kita takut sikit. Tapi so far kali ketiga quality you all pun okay. Macam mana kita minta macam tu you all provide. Thank you lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. So ada rezeki jumpa lagi. Boleh pergi lagi lah. Alright. So kepada semua yang masih belum ada videografi, fotografi ataupun drone, jangan lupa WhatsApp kami. Ada nombor di bawah. Scamatic Team, harga murah dan perputaran untuk anda semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah luxury-nya kita hari ni. Dia punya trademark luxury. Aku tak tahu datang dari mana. Alhamdulillah hari ni kita punya urusan dah settle. Lepas tu tadi Alhamdulillah juga kita dapat customer baru. Dia tegur, bang nak tanya, abang videographer ke? Ya videographer. Kita orang nak cari videographer lah. Abang boleh ambil tak dengan kita orang? Lepas tu dia tanya harga, berapa harga kita orang. Kita orang cakap tadi harga kita orang murah dalam 9 ke 1,500 macam tu. Anggaran dia lah. Lepas tu dia kata, murahnya. Okay, so review daripada customer hari ni pun korang dah tengok tadi kan. Dia bagi saya sangat berpuas hati untuk komen positif. So untuk pada luar customer yang belum ada videographer, sedang mencari videographer dengan harga murah yang kualiti baik, bolehlah WhatsApp nombor di tertera. Okey, di bawah. WhatsApp kami sekarang. Jangan lepaskan peluang. Tahun ni dekat-dekat full lah. Sekali WhatsApp kami sekarang. Okey. Tadi dia cakap apa? Dia dah cari kat tempat lain tau. Lepas tu dia kata tempat lain semua risau lah, macam scam lah. Lepas tu dengan kita orang ni siap boleh bayar 2 kali tau. Saya sebenarnya tak payah bayar dulu tak apa. Nanti dah siap baru bayar full. Jom kita balik ke markas kota kita, Shah Alam.